guys, next destination kita Masjid Muhammad Cheng Ho. So baru tahu Cheng Ho tu masuk Islam. Ingatkan Cheng Ho tu tak masuk Islam. Dia panas. Masjid Muhammad Cheng Ho. Panas lah, panas. Mama masuk dalam ke Mama? Mama, dia boleh kena pakai stokin. Kena buka ni. Kejap, lagi kita buka kasut. Mami. Duduk tepi dah belum? Duduk tepi tu, panas. Duduk pokok. Ada tag pun. Baru tahu. Dia ada sejarah dia. Dia buat. Okay, kita cuba nak masuk dalam. Okay guys, sekarang ni kita berada di Batam Layer Cakes ataupun kek lapis kek lapis yang terkenal dekat Batam ni. So dibawa oleh Brother Roma. So kita dah bau kek tu. So kita nak masuk tengok kek lapis. Let's go. Oh, dia punya bau dia menusuk di kalbu. Sagu keju. Oh, dia macam biskut raya guys. Macam biskut raya. Dadah kucing pelana. So ni tempat pembikinan biskut dan juga kek lapis Dia punya dapur. Your eat isn't complete without Batam Layer Cake. 我们这些都是17号早上9点到10点才送去入口一下，就是这边设计，明天就是下次安娜，喜欢的这个。 Kasih orang Cina. Bahasa Cina. Ada yang masuk orang Jawa. Oh, okey. Dia pekerja orang Jawa. Oh, boleh test. Boleh test. Nak balik. Satu-satu tempat tu. Okay, boleh test Berempah. Siapa ni? Suap kat papa satu. Mana tu nak rasa apa? Okey, nak yang coklat, yang coklat. Lama. Ada pelbagai kerepek.
Ni sedap ni. Ambil je tak apa boleh. Ini kalau dekat Malaysia ni sedap ni. Oh ya. Ambil ya. Ambil gambar ya. Sedap ni. Kalau macam ni berapa harga ni? 48,000. Oh, 48,000. Oh, ada tu. Okey. Okey. Oh, ada. Ya. So, ada pelbagai kerepek kat sini Semuanya dibuat oleh pekerja-pekerja Melayu kat sini. Lihat udang. So, di berbagai kerepek lah. Ada tu lah. Kerepek tu harga dia 48,000. Maksudnya kalau 10,000 RM2. Ibarat macam 8,000. 480,000 pun. Tak, 48,000. Mana? Lebih kurang RM8 lebih kot, RM8 lebih. Tu ah. Itu, keropok tu ah. Oh ni biskut ni. Keropok Oh atom. ni keropok ni. Ni macam apa? Amplang. Kalau 10k RM2 lebih kan. Ibarat macam RM8 lebih lah. Adik, ni 60,000. Ni ibarat RM6 lah. RM6. Ha? No. What is this? Belum ah. Ada sotong guys. Tapi ni sotong pelik. Lobster. Lobster. Ada lobster guys. Ini macam apa? Mana Aisyah? I don't know. Kamu suka kan kamu? Okay, kita pusing-pusing sambil cuci mata dekat Layer Cakes Batam. Apa kecilnya? Ya, hati-hati tau. Mana? Kecilnya. Yang biskut abang suka tu. Yang kecil. Ada krim atas dia. Biskut Game Rose. Game Roll 60 Kecilnya. lebih kurang apa ya? Kena kira. Lidah kucing. Lidah kucing. Dia dah kucing. Lidah kucing keju. Ni sedapnya belum? Lidah kucing keju. Sedap kalau macam ni, harga dia mana? Harga dia? Ni sedap. Harga dia kat mana tu? Aku pernah rasa. Ini dia sana apa? Oh dia dia tak tulis harga. Dia kena scan. Lidah kucing Oreo. Kalau ni kita datang kalau nanti kakak tengok kedai tu. Ini coklat mana rasa? Yang ini coklat. Dia rasa ni. Okay, kita dah nak gerak. Kita cuci mata dulu. So kita akan beli mungkin di penghujung lawatan kita lah. So kita akan ke tempat lain guys. Biasa. Jom. Okay, kita dah masuk dekat Senting. Masuklah. Hello.
Hello, sorry. Minuman soft drink juga lah. Soft drink, juice, coffee, ice cream. So total max. 8. Dia macam club. Uncle malah 40,000 juga. Macam club. Yes, sir. Ada konsert kan? Ini dia. Ini ada tiket boleh masuk lah. Ini dia tiket dia nanti di luar sana. Oh. Jalan di sana. Okay, let's go. Sama-sama. Boleh tukar. Boleh tukar kepada aiskrim. Tapi dia orang suka nak aiskrim sangat kan. Macam apa kita menyayang. Okay guys, kita dah beli tiket. Kita nak menuju ke pantai guys. Let's go. Oh, dia macam tempat panti. Ini kalau malam sesuai lah. Oh, ni kalau malam okey lah kot kot. Ya, tapi rumah kata akan ramai lah. Ya. Tempat lepak-lepak. Sebab cuti kan. Yang ni kira macam tempat parti lah. Oh, jom. Let's go, kita nak jelajah. So ni kalau tempat malam memang havoc lah. So itu boleh mandi, baru boleh minum. Tak, sebelum ni memang dah tahu ke tempat ni macam ni? Kami memang dah buat. Kami dah buat semua. Sebab semua rumah pernah main sini. Jom cari tempat lepak. Sana, jom. Panas ni, jom. Mai sini. Hai, sini. Kena cari tempat yang berteduh sikit lah. Saya nak main pasir kap. Ha? Mama, nak pasir. Main kita nak main pasir. Sabar. Pasir ni mana? So tak sesuai lah untuk kanak-kanak kalau waktu malam. Mesti ada orang yang beri bikini. Mana bang? Saya ingatkan tempat macam playground tau. Playground. Ini nama happen tempat dia untuk tulisan aja. Betul tu, ini macam Itu maksudnya tengok tu. Anak main. yalah. Tabu.
sini boleh. Oh. Dia maksudnya meja tu sekali lah duduk lah. Belum. Dalam udah bayar tu memang kena duduk lah. At least minum air. Dia minum air. RM11 kan. Ya. Untuk buang malu sikit lah. Tidak. Ini suasana dekat sini Lulusan itu kan? Apa tu? Lulusan itu teduh dia. Teduh kan berpantai. Nanti yang lain. Oh, saya rasa lah. Oh, ujung sana baru buka payungnya. Nanti yang ada tower tu, nanti tu lulusan ini. Jadi dia konsepnya udah kan di pantai kan. Okey, kita nak minum dekat sini. Dia macam-macam ala-ala pub. Tapi dia ada aircon sikit lah. So Dia buka malam kita request. So kita duduk dekat tempat aircon. Iya, Abang, apa Bang? Panas lagi buat kantor. Senang sini Bang ya. Okey. Ini sampai malam Bang? Sampai malam? Tidak. Tidak. Okey, tadi tiket tadi dia include boleh pilih air yang kita nak. So ada soft drink dekat belah kanan tu, ada aiskrim. Nak yang bawah sekali tu pun boleh. Beer can. Beer can. Aiskrim tu Bang? Aiskrim. Aiskrim tu Bang? Itu aiskrim ke? Oh, bukan beer can ni. Oh, itu bawah lagi. Bawah lagi. Adik nak aiskrim kan? Tak ada, bercanda. Okey. Avocado lah. Watermelon. Ni yang passion fruit ni macam ni lah. Passion fruit. Papa nak aiskrim. Fruit tu buah apa namanya? Buah makisar kan? Oh. Makisar. Papa air orange je lah. Orange je lah. Orange. Orange. Papa nak air apa? Orange. Orange. Abang nak Ni aiskrim ni kali. order dah tadi lah. Order dah tadi untuk rumah. Tak apalah, tak usah. Nanti nak bagi remaja Kak. Okay, kita dah order. Ya, kakak boleh je bagi nama kuponnya. Ada pen? Rumah cakap malam ni tempat ni macam tempat kelab lah. Dia saya tanya. Ada party. Oh yeah. Oh yeah. Allah Akbar. Ni dah sampai air. Okey, makan aiskrim. Tak ada aiskrim pipin ke apa ke tak ada. Ini je ada. Oh, itu rasanya. Ya, ambil gambar lah, ambil gambar lah. Tadi siapa yang mana-mana sebut aiskrim pipin tu? Aiskrim pipin tu kat mana? Tak tahu. Tiba-tiba datang daripada mana Aisyah dapat kat mana? datangnya pipin tu. Orang tu tak ada jual pun. Nah, ini je aiskrim yang orang makan tadi. Okay guys, kita Kadang sudah nak minum. tak nak bagi dekat Afan. Adik makan. Hana. Makan ni. Hana punya. Tak dah tu. Makan sekali bagi habis dulu. Nah, belum air. Okay, pegang elok. Belum punya. Okay, phone stop dulu. Phone stop dulu. Ada lah tu itu. Ni kat belakang ni, kat belakang ni. Pusing belakang. Bersih gila. Ya, betul. Selesai je kat sini. Okay. Tak sedap. Nak tak air coconut? Nak belum. Dia Ada lah. Anak mama minta tadi mami ambil air. Mami dah tahu okay, dah. tadi order orange. Oh, dia tak ada Kenapa? Tak nak. apa logo tak logo.
Yes, kita nak minum dulu. Bismillah. Okay, sudah jumpa. Nampak? Okay, jom kita nak keluar daripada Blue apa dah? Lupa dah. Blue Fire ha, Blue Fire Beach Club. So kita akan ke next destination. Tapi kita nak balik hotel dulu lah. Kita nak mandi-mandi dulu. So kita nak rehat dulu. Dan baru kita akan keluar balik Let's go. Okay guys, sekarang ni pukul 7. Nak pukul 19 tunggu apa? Jadi nak masuk pukul 8 dah. Tapi waktu sini baru Kita nak pergi makan malam guys. Let's go. Sekarang kita berada di Hans Hotel. Hans Hotel. Okay, good job. Sabar belum, sabar. Okay, let's go. Syubar? Nanti kita tengok apa bang? Syubar. Mana? Okay, kita tengah nak mencari menu makanan. Abang nak apa ni abang? Nasi Kita berada di restoran Daun Pisang. Nak makan nasi lauk ayam goreng kan? Abang kan suka ada ramen. Tapi kau nampak ada ramen. Sup je. Oh my god. Okay, Ana pula. Bala. Iya. Ya. Okay, kita Itu dia. nak makan dekat restoran Daun Pisang Resto. Itu dia. Aku tak pandai. Mana lagi? Mana? 2 orang. Eya. Lepaskan. Batu besar. Batu belewel. Apa kecil? Okey. Alright. Ada gunting. Som kereta. Vroom. Ada tak kat sini? Kira ada. Sedap. Avocado from Kentang goreng. Okay, cuba cari kentang goreng kat mana? Kentang goreng. Cuba Ada cari. kentang goreng mana? Kentang goreng mana? Sabar. Mana nak order? Ada belakang ni, sabar. Kentang goreng. Ada aiskrim. Sabar lah nak ambil order. Belum ayam. Ada juga ni. Belum. Tengok tu salah. Ada belakang ada bed. Mana langsa lah. Makanan dah sampai guys. Panas dia dah ada. Kita guna apa? Itu apa? Guna apa tu? Cabai makan. Mana ayam mana ayam? Nasi goreng ayam dah sampai. ayam. Nugget kentang goreng. So kita nak Nugget kentang makan dah. Abang Long order kentang goreng. Kita dah makan dah. Baca bismillah. Bismillah. Okay, jom.
Amin. Let's go. Okay, abang dah macam okay. Abang nak pasangan dah? Dah pasangan. Okay, dah makan. Okay, makan tu. Yum. Okay, guys, kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Bye. Macam tu belum? Hello. Hai, Mama letak sebelah sini lah. Ataupun Papa letak kamera dekat kelas. Makan dalam tu. Okay guys, kita dah lepas makan. Abang pun dah nak habis. Papa punya nasi dah habis tu. Papa punya nasi dah habis. Hanya punya? Hanya punya pun dah habis guys. Habis guys. Okay, yang belah sana pun dah habis Okay, yang belah sana pun dah habis makan. Okay, syukur Alhamdulillah. Yum. Please like, subscribe and comment and share di video Al-Fatih. Lepas ni kita nak pergi Indomaret. Okay guys, jumpa di next destination dekat Batam. Let's go. Guys, kita dah berada. Kita dah makan. Tolong. Let's go. Oh, tengok. Belum. So, kita dah makan dekat tu. Daun pisang resto. Jadi start. Tu belum daun pisang resto. So kita nak beli gimana lepas ni? Okay guys,